Yang ni tumbler saiz besar tau. Korang isi sekali, boleh minum berkali-kali. Isi pagi, petang pun boleh minum lagi. Tumbler saiz besar dari Sidagar. Tumbler ni design dia cantik, design jenis ala-ala cyber pump. Korang nak minum mudah je, tekan dekat sini, dia akan terus keluar macam ni. Straw tau. Kalau korang gigi sensitif, korang kena pakai tumbler yang ada straw. Barulah bila korang minum, dia tak direct contact dengan air sejuk. Barulah gigi korang tu tak akan ngeri punya. Straw dia ni pula korang boleh tarik macam ni, mudah untuk bersihkan. Nak tutup, macam ni je. Mudah. Buka, tutup. Design dia ni memang serius cantik. Tapi yang paling padu, dekat dalam dia tau. Dekat dalam dia ni jenis seramik kuting. Kuting putih macam ni. Seramik kuting ni dia lebih tahan berbanding stainless steel. Untuk air sejuk, air panas, dia lebih tahan lagi lama. Kalau korang isi air yang jenis asid, air jus orange semua, bila korang minum, akan rasa besi tau. Kalau dekat dalam dia ni stainless steel. Tapi kalau korang pakai seramik kuting macam ni, dia lebih tahan hakisan. Jadi bila minum, dia tak akan rasa besi sangat. Sebelum ni saya pakai tumbler yang jenis dalam dia ni stainless steel. Bila tukar kepada seramik macam ni, tak akan patah balik dah kepada tumbler stainless steel. Yang ni dia lagi padu. Sepatutnya semua tumbler kena pakai seramik kuting macam ni. Barulah air sejuk, air panas tahan lebih lama dan tak rasa besi macam tumbler stainless steel. Yang ni saiz besar tau. Kalau korang tengok dekat dalam, korang boleh isi banyak 1000 ml. Pagi korang isi, petang pun boleh minum lagi. Masih ada lagi. Jadi kalau korang nak cari tumbler, terus grab tumbler yang macam ni. Dalam saiz besar, dalam pula pakai seramik kuting. Nak minum dia ada straw macam ni pula. Korang boleh check tumbler Sidagar ni dekat link video. Design cantik, saiz besar, grab sekarang guys.